Okay guys, aku ada produk baru. Nampak Myvi ni, dia keluar check engine lampu. So ada barang ni, nampak tak? Kat kotak, tengok kotak ni. Buka ni, dalam ni ada OBD2 sensor. OBD2 sensor ni untuk scan korang punya kereta, tengok ada apa masalah ke kat dalam. So jom. Jadi bagi extra kabel kat sini yang boleh nampak. And then kita cucuk kat bawah OBD2, cucuk. And then kita masuk kat app ni. App ni boleh download pada iPhone dengan Android. So kita connectkan Bluetooth dia. And then kita tekan, and then kita cari model. So banyak sini banyak model, ada BMW, Nissan semua. So kita sekarang Pro 2, kita cari Pro 2 dulu. Boleh nampak banyak model guys, boleh download lagi. Okay, so kita dapat Pro 2, kita tekan masuk, and then kita loading, jap tunggu. Alright, dah masuk. So korang boleh tengok kalau kau Myvi ke Beza ke, korang pilih lah. So Myvi 1.5, yang ni lagi best. So kita masuk kepada tahun. So kalau kau tahu, tekan je. And then kita nampak ada 3, Health Report, System, Scan. So kita tekan Health Report dia. So dia akan scan satu kereta guys. Dia ABS semua dia akan scan. So dah scan habis, dia akan tengok mana satu engine fault. So kita engine lampu, kita ada fault engine lampu. So kita buka tengok. Kita tunggu sekejap, read fault code. And then dia akan keluar dia punya fault code dia. So kena tunggu kejap, and then kejap, and then kejap, and then done. Nampak guys, dia keluar O2 sensor, exhaust sensor rosak guys. So senang je, sekarang korang kena tukar exhaust sensor and then clear. Korang boleh clear tapi dia akan keluar pasal sensor dia rosak. So korang nak tukar sensor, korang nak clear. So siapa-siapa yang ada buat kerja kat rumah ke, so korang nak dapat OBD2 sensor ni, saya ada dekat link dekat bawah, dekat YouTube saya. Korang boleh cari, and then okay, bye. Okay, so kita balik. Aku dah parking R6 dah kat sini. Ada ZX kat sana, kita tukar tempat. So R6 dah siap, cuma nombor plate dia nanti kena order. So kita buat ZS4 pula. So ZS4 kita tengah tukar pedal. Ini pedal step lah. So jom kita tengok. Kita boleh tengok pula kita tukar ZX4 punya step. Betul kan? Alright, jom. Okay, aku akan siap-siap cakap okay. Korang jangan semak aku dah cakap okay ya. Asal aku favorite cakap okay. So, ni dia ni Arashi original. Oh, ada card show, ada ringgit off, 200 ringgit off. Invoice. Tengok apa dia. Harga pun aduh, bawa tengok berapa harga kan. Arashi tak tahu dekat lawa style ni dia siap kat dia. Tak kena promote Arashi. Kalau tengok video, kalau sponsor so apa ni, power of braking. Ada power sikit bila braking pakai ni. Aku rasa bila kau pakai ni, kau braking gila, kau tembang braking ni. Okey, yang ni aku dah tahu lah sini side. Pasal dia ada lubang-lubang untuk sensor dia. Aku tahu ni sini side. Macam ni. Okay, and then buka lagi. One. Ni untuk shifter. Ni shifter. Tapi tak boleh pakai. Ni pasal dia ada quick shift. Yang ni tak ada quick shift. Quick shifter. Dan dia punya aksesori dia lah. Spring dia semua. Kau bantai pasang. Tak ada instruction ke apa-apa. Ini aku tahu. Ini dia punya pedal tu. Yang ini lagi satu, ni depan satu brake, satu clutch. Dia bagi satu je ke ni? Dia bagi satu je lah. Oh ada. Buta lah. So 2 set kiri kanan. Jom kita buka dan kita pasang. So aku pun tak tahu. Kita sama-sama je lah. Video ni aku rasa panjang tak silap. So basically sebelum pakai ni nampak tak? Tak nampak? Main dekat.
Yang malu-malu. Betul tak? Kak, dia makin. So, kalau buka ni dah tak ada carbon tin lah. Habis lah. Tak ada carbon tin. Sampai buka. Senang kan? Tak? Bagi sini tak. Nampak tak? Tak takutlah korang tak nampak. Tak sini. Terus tu. Keren. Oh. Susah lah. Oh, susah tu. Pasal dia ada apa tu? Red locker. Red locker. Nampak dia warna merah-merah. Dia ni trade locker, so dia akan lock. So dia takkan pusing lah. Nanti kita pasang dulu pula pasal tak ada. Okey. Tapi untuk deck ini pusing. Alright. Alright tu pasal kena benda kan. First time buka benda ni. First time buka tu Z apa R6 pun first time. Oh pening so kalau first time. Atau apa yang kau buat. Buka je. Tak boleh keluar. Buka sensor dia dulu. Check up lah. Saya pun tak tahu. Kalau dia sudah buka sensor dia, dia buka ni. Wih, susah lah guys. Okey, tak keluar. Mana tu saya pusing balik. Straight. Jadi satu clip tau ni getah dia. Kena buka ni. Okey. Dah buka di getah dia tu sensor tu. So ni pedal. Belah driver pula di belah kanan. Belah driver kereta. Kita pasang
So dia rasa bagi dah. Dia pasang. Dia dah bagi. Yang pin pun dia dah bagi. Tak pin. Skru dia macam ni je. Apa pun tak tahu. Pasang ni kat apa? Macam ni je. Satu pun korang boleh pasang. Bagi korang pasang. Dah sudah. Tak ada ni straight. Sekejap. Aku nak setting je. Sekejap. Saya setting je. Sensor. Sensor ni masuk. Sensor ni tak ada klik kan. Tak ada buka lah. Tak lagi buka kan. Sekejap ada orang datang. Okey, aku dah pasang dah. Cuma aku rasa sebelah sana ni saya akan cut sikit lah. Susah juga nak placing dia. Placing ni semua ada break dia lain, semua dah lain kan. So banyak barang kena modif sikit. So saya kena pakai otak sikit. So mungkin saya akan cut. Pakai tunjuk semua yang barang mana pasang ni. Sebab ni pun susah kan. Saya nak cut sikit lah. Saya akan tunjuk lah. Tapi senang actually senang je tak dia. Cuma nak adjust tu. So barang yang nak adjust sikit perlukan masa sikit. Macam yang switch ni kan. Kalau tak boleh pakai pasal ini brake tu jauh gila. So nanti saya akan datang balik. So bila saya pasang dulu saya akan tunjuk lah. So saya akan tunjuk macam mana dia apa tu position. Okay, position dia macam ni je. So nampak dia brake pump pun dia dah berdua macam ni. So sekarang kat sini dia line ni pun macam ni. So saya kena modify line ni and then sikit-sikit lah pedal dia. So nampak lah finishing dia. So saya akan cut kejap, saya akan buat and then nanti saya akan datang balik. Saya tunjuk korang macam mana dia punya hasil lah. Masih susah sikit. Nanti saya senyap buat kerja tu korang bosan kan. So korang tengok lah. So nanti dah siap. Hey guys, so aku dah pasang dah. So nampak tak semua aku dah potong cun-cun cantik. Semua sini semua dah pasang, sini pun dah pasang, dah adjust cun-cun untuk tapak kaki. Cuma kena test juga. Sebelah sini pula, sebelah kiri pun dah siap. Cun-cun dah adjust, panjangkan sikit. Ini belum ketat, nanti kena ikat balik. So ni semua dah settle, kena ikat balik sikit and then dah siap dah ZS4 ni. Lawa siut ZS4 kan, lawa kan full carbon ni. So sekejap lagi saya akan bagi korang tengok B-roll ZS4 and then R6 dengan ZS4 sekali. So dah siap. So konten aku sampai sini je lah. So see you on the next episode. Bye.